mula kita letak kat kosong. Ingat marking asal ni Okey. Kita cabut dulu. Kita buat satu-satu. Okey, cabut. Jadi kita mula kat kosong. Key ni function hanya untuk kepit saja. So tadi kat kosong, marking ni, ingat marking ni mula kat kosong jugalah. Okey. Tengok dia dekat kosong. Okey, ramai yang salah buat dekat sini lah. Bila setting ni tak sama. Ni pun sebenarnya tak sama ni. Jadi kita buka balik dan samakan balik lah kat kosong. Tak kat kosong. Buat sampai jadi. Sekarang dah kat kosong. Satu, marking semua ngam. So kalau you orang tak dapat buat sampai kosong ni, buka pasang balik sampai adjust sampai ngam. Dan sekarang dah ngam lah. Nombor sama-sama ngam. Okey, cantik. Okay, masa buka lambang ibu orang duduk. So sekarang kita masuk, biar anak panah arah lambang orang duduk. Okey, nampak macam ni tak ngam lagi kan? Jadi kita buka balik. Buat sampai lagi ngam. Macam ni okey lah. Macam ni lari juga sikit. Buat sampai puas hati. Kita kena adjust sampai ngam lah. Nampak ngam ni. Okey. Alright. Ni nak cabut ni pun susah. Macam biasa, pergi balik kat bawah ni. Ingat marking ni. Ingat sini. Dan kita cabut. Bila dekat sini kita cabut. Tapi nak masuk kan kita ingat balik marking ni. Ingat ni marking ni. Ingat sini. Letak dekat bawah sekali tu lah. Okey, setelah cabut Okey, cabut. Nak pasang ni memang susah. Kena sabar sikit nak pasang ni. Masukkan atas, ambil gambar angle atas. Masukkan ni, kepak ke atas. Okay, tengok macam ni lari sikit. Ni mesti tak puas hati. Kita buat adjust bagi jadi. Buka balik. Okey, cantik dah. Ni yang paling cantik lah. Cantik, alhamdulillah. Ni ngam. Okey, cantik tuan-tuan. Okey, semua ngam. Dah, bila dah ngam, tekan ke dalam. Alright. Okey, cantik lah. Okey, buka lampu. Inilah knob yang saya jual. Buat sampai boleh. Memang susah nak setting angle ni bagi ngam. Memang perlu. You orang kena buat masa you tenang. Paling tenang buatlah. Knob ni memang penuh dia punya fitting dia penuh. Cantik yang saya jual ni.